1, 2, 3. Assalamualaikum. Yang pertama, saya akan membuat simpulan buku sila. Simpulan buku sila ini digunakan untuk menyambung dua tali yang sama saiz. Pertama, letakkan tali kanan di atas tali kiri, kemudian simpulkan. Seterusnya, letakkan tali kiri di atas tali kanan dan simpulkan juga. Setelah itu, tarik dengan kuat. Inilah simpulan buku sila. Seterusnya, saya akan membuat simpul manok. Simpul manok digunakan sebagai permulaan atau pengakhiran pada sebatang kayu atau tiang. Buat bulatan, bahagian kanan berada di atas dan bahagian kiri berada di bawah. Lalu tindihkan. Kemudian, masukkan ke sebatang kayu. Tarik dengan kuat. Inilah simpul manok. Seterusnya, saya akan membuat simpulan bunga gati menggunakan tali biru dan tali kuning. Pertama sekali, ambil tali kuning dan buatkan bentuk bulatan separuh. Lalu, ambil tali biru dan letakkan di bawah tali kuning. Seterusnya, tarik tali biru dan letakkan di atas tali kuning. Kemudian, ambil tali biru dan letakkan di bawah tali kuning. Setelah itu, ambil hujung tali dan masukkan ke dalam bulatan kecil. Akhir sekali, tarik kedua-dua belah tali dengan kuat. Inilah simpulan bunga gati. Seterusnya, saya akan membuat ikatan silang. Ikatan silang digunakan untuk menyambungkan dua batang kayu yang bersilang agar kukuh dan tidak bergerak. Pertama sekali, silangkan kedua batang kayu. Kemudian, mulakan dengan simpul tambat untuk membuat simpul awal ikatan silang. Setelah itu, pusingkan tali kepada kedua batang kayu sebanyak 3 kali. Seterusnya, pusingkan lagi tali kepada silangan yang pertama sebanyak 3 kali juga. Setelah itu, pusingkan tali kepada kedua batang kayu agar lebih kukuh. Akhir sekali, buat simpul pada kayu agar lebih kuat. Inilah dia ikatan silang.